الحمد لله الذي خلق فسوى ثم قدر فهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرحمة المهداة والبدر الدجى اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamatlah orang-orang yang bertakwa. Seterusnya marilah kita mendengar peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan pada Rasul kesayangan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul huwallazi ansha'akum waja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dhara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal 'ilmu 'inda Allah wa innama ana nadhirun mubin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah Tuhan Allah yang telah mencipta menjadikan kamu dan menjadikan kepada diri kamu pendengaran, penglihatan dan hati-hati yang mencetuskan akal fikiran. Sedikit saja kalangan kamu yang bersyukur. Katakanlah, dialah Allah Tuhan yang telah menyebarkan kamu zuriat yang ramai di atas muka bumi, dan kepadanya kamu akan dihimpunkan di padang mahsyar. Lalu mereka bertanya, bilakah berlakunya perkara itu? Jika kamu adalah orang-orang yang benar, katakanlah, sesungguhnya ilmu bila berlakunya itu di sisi Allah. Aku hanyalah orang yang ditugaskan untuk menerang dan menyatakan. Ayat-ayat yang menegaskan dua rukun iman yang penting: beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Merupakan asas rukun iman yang dibawa oleh semua rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, sejak Nabi Adam sehingga Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberitahu perkara yang asas
percaya kepada Tuhan, percaya kepada adanya hari akhirat. Walaupun mengikut fitrah, mengikut sifat semula jadinya, manusia percaya pada adanya Tuhan. Sama ada orang-orang Islam dan orang-orang yang bukan Islam, termasuk kalangan ateis yang menolak adanya Tuhan. Bila keadaan terdesak, keadaan yang cemas, merasakan dirinya tidak selamat, akhirnya mengaku adanya Tuhan yang diminta pertolongan. Percaya Tuhan yang menjadikan seluruh alam, seluruh langit dan bumi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan jika engkau tanya mereka siapakah yang menjadikan segala langit dan bumi, semua mereka menjawab Allah. Tetapi malangnya, mereka melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Mereka mengadakan hukum-hukum dan undang-undang sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, memboleh yang tidak boleh, yang tidak boleh dibolehkan, kerana mengikut hawa nafsu mereka, mengikut iblis dan syaitan yang menggoda mereka. Walaupun melakukan kerosakan pada diri sendiri, meruntuhkan kehidupan sendiri, tetapi degil terus melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit saja kalangan manusia yang bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diberi peringatan adanya hari kiamat, hari akhirat. Dunia ini akan berakhir. Bukan saja manusia mati, binatang, pokok, segala makhluk yang hidup mati, termasuk langit dan bumi dihancur leburkan. Mereka mempermain-mainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya bilakah berlakunya hari kiamat itu. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja di zaman dahulu adanya manusia-manusia yang tidak percaya adanya hari akhirat, termasuk di kalangan ahli-ahli sains di zaman moden, menafikan hari akhirat. Hari ini dengan dicipta alat-alat yang moden, mereka meneropong ke angkasa lepas. Kalangan ahli sains yang meneropong ke angkasa lepas itu menyaksikan detik-detik dan masa bintang yang banyak di langit ada yang meletup hancur lebur, ada yang berlaga di antara satu sama lain. Bila tergelincir daripada perjalanan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini keseluruhan ahli sains mengaku bumi dalam keadaan bahaya. Bukan saja bahaya alam sekitar, bahaya dilanda oleh serpihan-serpihan bintang. Rasul-rasul sudah memberi amaran sejak 1000 tahun yang lalu. Diberi amaran mereka tidak boleh menahan berlakunya hari akhirat.
Walaupun ada kalangan pemimpin dunia yang mengajar ahli-ahli sains mencipta roket, alat-alat yang boleh menahan serpihan bintang. Bagaimana mereka boleh menahan serpihan bintang yang besar? Gempa bumi yang berlaku di keliling mereka, banjir yang berlaku di keliling mereka, ribut taupan yang berlaku di keliling mereka, mereka tidak mampu menahannya. Mereka mesti menyerah kalah. Bagi orang-orang yang beriman, kewajipan mereka bersedia untuk hari akhirat. Bukan saja dunia ini berakhir, akan berlakunya qiyamah, dibangunkan semula manusia yang mati, dihidupkan semula untuk dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha adil. Allah yang maha adil, yang maha mengetahui, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha bijaksana, tidak menghukum dengan ilmunya sahaja, tidak menghukum dengan melihatnya sahaja, tidak menghukum dengan mendengarnya sahaja, menghukum dengan keterangan-keterangan daripada saksi yang ada di keliling manusia, para malaikat, makhluk-makhluk, termasuk jasad manusia itu sendiri, menjadi saksi kepada mereka pada hari kiamat untuk dihisap dan ditimbangkan amalan mereka segala-galanya. Seluruh kehidupan mereka, selagi mereka menggunakan akal, mampu menggunakan akal, akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja ibadat kepada Allah, termasuk makan minum mereka, pakaian mereka, bercakap mereka, mendengar mereka, hubungan mereka di antara satu sama lain, dikira dan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selamat hanyalah mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Allah membuka ruang kehidupan manusia yang beriman untuk mengerjakan amal yang saleh, membuka pintu taubat kepada yang berdosa. Selagi seseorang itu beriman kepada Allah, diberi peluang untuk bertaubat kepada Allah selagi nyawa dikandung batu. Marilah kita jadikan kehidupan ini bukan sekadar di alam dunia ini sahaja, mestilah dengan persediaan untuk janji yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahsibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu mengira kami jadikan kamu begitu sahaja, tidak ada apa-apa tujuan, padahal kamu tidak dipanggil kembali kepada kami. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayat wal hikmah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. آمين يا موافق الصالحين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يكون نستغفر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap diri masing-masing, menghisap kepercayaan kita, menghisap amalan kita, menghisap akhlak perangai kita, sebelum kita dihisap di hadapan Allah pada hari yang dinyatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak malaikat mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Marilah kita berpegang teguh dengan Islam, persaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelamatkan kita di dunia sehingga hari akhirat. Marilah kita menentang dan menjauhkan diri semua perkara yang bercanggah dengan Islam, kerana perkara yang bercanggah dengan Islam itu sesat, menyesatkan, menyebabkan celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya, kita jangan lupa sekali-kali untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa rahmat, menyelamatkan kita di dunia sehingga hari akhirat. Kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi bi'ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم عليك من ظلمنا، اللهم عليك من عادانا، اللهم عليك من كادنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم.
على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.